kita orang nak bersiap-siap untuk day 2. Tapi Cida nak share kita orang punya view pagi ni. Sejuk gila Busy guys. Kita orang nak sambung perjalanan ke Piso. Yeah. Wah, cantik gila. Sejuk pula tu. Inilah our hotel. So kita orang nak check out. Lepas tu nak pergi si Piso. Sebenarnya dah lambat gila dah ni kan. Kita lambat 2 jam. Kita boleh nak keluar pukul 6. Sekarang dah pukul 8. Tak apalah, bye. Bye guys, nak naik motor lagi. Sekarang kita stop kat mana? Alfamart. Kita stop dekat Alfamart. Nampak tak tu? Sakit buntut dan lapar. Ya Allah, cool gila tu. Kita orang pergi motor. Motor nak mampus ni. Cuba. Sumpah. Yang ni, alamak. Sumpah roti ni korang kena beli. Sari roti. Tapi tak rasa lagi kacang kan? Cuma ambil each. Jadi pandan Cida tak suka. Kacang hijau. Kena guys, beli. Sekarang mudah doh kalau korang pergi travel kat Indon. Kalau travel kat Indon, korang pakai QRIS je. Salah satu dia T8 Touch and Go e-wallet. Cousin saya masih suka ini. Kanzler. Kakak ambil yang mana? Yang spicy Keju spicy. Tapi ni bukan Kanzler kan? Tak rasa lah hot. Tapi tak ada keju lah hot dia ni. Cuba lah try ni. Okay, itu saja. Mari. Setelah kenyang sangatlah makan Kanzler je pun. So, sekarang nak gerak ke si Piso. Bye. Sampai guys, berhujan-hujanan. Sumpah doh, trip kali ni selekeh je. Kalau nak turun rasanya sejam lebih, setengah jam ya kak? Setengah jam lah, tapi macam tu 4,000 guys, setengah jam pun bapak perit cut. Jadi beginilah keadaannya. Sakit gila. Kakak, cantiknya kakak. Korang ni kalau tengok depan-depan lagi cantik kan. Wah, nampak tak? Buat tu. Berapa dia? Lagi sama dengan macam tempat sewa kan. Sewa tapi dia banyak. Dia sekeliling. Selamat datang ke si Piso. Kita orang decide untuk tak turun sebab kita baru hari kedua. Kalau hari kedua dah barai, apatah lagi hari ketiga dan keempat dan kelima dan keenam. So kita jadi tak turun. Tapi daripada atas tu memang dah cantik gila kan. Dia memang cantik gila ni. Lepas tu kat sini sejuk gila. Sejuk, I bet you. Korang, aku sepanjang bawa motor ni hidung aku meleleh-leleh je. Tapi kita berjaya.
Wah. 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 Sini Kak, sebelah Syida lawa tu. Ya. Ya. Tourist information. Welcome to Sipiso Pizza. Piso. Gila resap macam tu. Makcik eh? Bukanlah Kak. Bukanlah Kak. Nampak tak orang tu? Lah, tapi jauh sangat lah. Mana orang dia tu? Peace. Ya, mantap. Okey, selepas kita membizi-bizikan diri di sini berfoto-fotoan, around 30 minutes juga sekarang kita nak pergi tengok view. Bye. Jangan lupakanlah masa indah, masa kita berboncengan sepeda motor. Jangan engkau lupakan aku, masa-masa kita berpelukan. Kakak, sekarang kita dekat mana? Sapo Juma Flower Garden. Yes, so cantik. Cantik gila tu. Nak tak gambar? Jom. Tereng, inilah dia view-nya. Ya. Stay di sini ya. Kita mau. Ish, gila banyak. Kita mau naik ke atas untuk melihat licin, bye. Ni lawa dalam ni. Hah? Jalan tu. Tak apa, dah ambil dah ni. Ni 5 minit je dari Pak. Kau lawannya. Okay, that's all dekat sini. Kalau nak view ni, korang kena pergi Sapo Rumbia Juma Garden. Sapo Rumbia Juma Garden? Sapo Juma Flower Garden. Okay, sini kak, sini kak. Lawa tu. Kita orang nak kena pergi mana pula lepas ni?
Kurang tahu sih. Tapi ada deh. Waduh. Okay, that's all. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syafira. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Walau akhirnya harus berpisah, terima kasih karena ku tak mudah. Jatuh motor weh. Motor tak ada apa-apa kan? Tak ada, insyaAllah tak ada. Kita risau motor. Kalau kita orang tak apa. Kita orang tak apa. Kita risau Jatuh motor. baring. No, jatuh baring. Apa cantik tu kita landing tadi siap. Jalan dia licin weh. Aku dah trauma lalu sini. Beg aku tu. Mari. Menatang ni. Kita di Bukit Cinta. Cheers. Malas nak naik. Dan tepi ni bukit tak tahu. Yang penting kaki aku luka. Besar aku lukanya. Boleh lah. Nak rekod kan ambil gambar ni. Bagaimana gambarnya? Okey, jom. Ini lagi ya guys. Berhidup jalan seperti This is us. bajing. Bukan weh. Sakit kau sumpah nak kena buka kan. Sumpah sakit. Maksud? Tak, perempuan dengan lelaki tu yang kat bawah tu yang gemuk tu dia gelakkan kita. Ya ke? Dia menggelakkan kita. Dia nampak kita ke? Dia dengar. Kita jerit tu. Macam tu. Si dengar punya. Ya ke? Tapi dia kat sini lawa. Nampak Bukit Cinta tu tak? Berizam macam nama macam. Bukit Cinta. Kotor gila. Yang kotor nak mampus. Tanda-tanda aksiden. Jom dekat gambar dekat sebelah Bukit Cinta ni tembok. Tanda-tanda aksiden. Jom. Walaupun saya cacat, tapi saya masih bertenaga. Untuk mengkaji. What is this? Ish. Bukit Cinta Abadi.
Mana? Aku rekod dari tadi. Ni. Okay, guys. We are arrived. We have arrived. Bukit Cinta. Tak apalah. Kita tak ada cinta pun dah apa-apa. Yang penting bukit kita cinta. Rumah makan Muslim Surabaya. Di sini. And this is our view. After bertahun-tahun tak makan nasi, akhirnya jumpa nasi juga bersama view. Okay, mau makan dulu, lepas tu kita pergi bagas penginapan, check in. Efrata tengoklah kemampuan. Kalau mampu kita pergi, kalau tak mampu kita tidur. Bye. Lama gila weh. Berhentilah kejap sebab dah tak tahan sangat weh. Sakit gila buntut. Cepat sikit jalan. Takut ada. Yang banget. Menara pandang sih, cuman lebih bagus dari sini. Bawa dari mana? Dari Medan, Kak. Oh, Medan. Iya. Dah. Jumpa Pak. Kita orang dah sampai dekat bilik yang kedua. So ni view kita orang. Ni view kita orang. And ni kawasan sekitar. Actually nampak patung Jesus kat situ, tapi tertutup kat sini. Sini nama dia. Bagas penginapan. Ayam lah. Bukan ayam bakso. Kiwi. Mantap, mantap, mantap. Kat sini pun ada kedai makan. Ada juga tapi lupa. Kiwi baraya. Okay. Biru. Allah, baraya gila weh. Mi ayam. Mi kari ayam. Mi kodok. Okay, bye. Kita orang nak settle dulu. Nak pilih, nak bayar-bayar dulu. Baik. Ini kamar kita cuy. Wangi cuy. Bersama view-nya cuy. Ini view dia. Okay lah guys. Kita orang nak tidur baik. Kita orang nak cari laundry tapi laundry tak ada. So kita orang hanya melihat apa nama dia? Patung Yesus yang terbesar di sini. So for dinner kita makan di sini. Di depan bagas penginapan je. Sudah Kita orang mau makan pasal makan ni. Tiba-tiba rindu dekat kawan Ijen kan. Luwak pula tu. Ini orange pula juga. Ada luwak white coffee guys. Tak kelihatan tu kopinya. Kelihatan kah? Iya. Kelihatan belum loh. Makan dulu ah. Makan dulu guys. Oh, kayaknya udah habis guys. Lapar guys. Lapar. Oke lah, tutup kah penutupan? Nanti kan keseruan kita. Jumpa besok.
Bertemu lagi di episod yang sama, di hari yang sama, di episode yang berbeza. Apa kau ni? Anissa?